ni mas satu ni. Cubalah belanja. Boleh cepat sikit tak? Kita dah lama dah tunggu kat luar ni. Yang ni nak datang viewing tadi? Ya. Dengan husband Betul, ni husband saya. Cik sudah bagi bang. Ni bahagian apa ni? Yang ni common area. Lepas tu kita ada bagi meja. Lambatlah kau ni cakap. Aku boleh nampak lah ni meja tu bahagian kitchen kan. Betul. Kita bukan yang datang nak tengok meja. Kita orang tu bilik. Boleh cepat sikit tak? Mana budak tu tadi? Puan, yang ni bilik yang puan nak lah. Mana ni? Sesuai untuk husband dengan wife. Mestilah sesuai. Kalau tak sesuai takkanlah aku dah duduk sini. Lepas tu kita ada almari. Sesuai untuk puan dan husband punya baju kat sini memang besar. Ni kau kata besar? Almari aku ni biasanya panjang tau. Ni tak setakat 3 pintu je, mana cukup? Betul. Biasa dia ada walk-in wardrobe sekali. Ada tak? Ada. Ini. Tapi belah sini pun ada juga bahagian sini. Boleh letak abang punya seluar dalam. Susah lah. Budak lelaki ni tak faham lah bang. Bagi meja dia ke? Meja dia. Lepas tu ada sekali. Meja besar ni je? Ini tak. Ini kenapa sinki dia ada satu je ni? Memang dia privacy lah. Sinki dia, I biasa sinki besar lagi tau. Ini tempat mandi dia pun, I tak suka lah. I kalau boleh nak hotel-hotel vibe. You tak boleh ke suggest I bilik yang cantik sikit? Bilik macam ni nampak sangat murah lah. I tak boleh lah bilik-bilik. Puan deal dengan husband? You ni nak panggil acik ke puan? Ni mas satu ni. Cubalah belanja.